Takdir perjalanan hidup manusia, berjaya dan gagal telah ditentukan oleh Allah. Bolehkah takdir ini diubah? Bagaimana caranya? Baik. Sebelum Allah cipta langit bumi, selama 50,000 tahun telah ditulis kejadian-kejadian tu di Lauh Mahfuz. Nampak? Inna Allaha kataba qadra kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard. Nampak? Bi khamsi alfi sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kejadian segala perkara sebelum dicipta langit dan bumi 50,000 tahun. Faham? 50,000 tahun kita nak ada langit bumi. Nah, kita dengan bumi ni malah lama. Lama bumi. Faham? Kita dengan langit lama. Lama langit. Dulu tak ada langit. Nah, kita beranak ni, bumi ni ada tak lagi? Ada dah. Faham tak lagi? Nah, ada dah. Masa Nabi Adam dicipta, bumi ada dah. Nah, Nabi Adam ni manusia yang berasal dari bumi. Bumi ke mana pula Ustaz? Nabi kata, ketika Allah nak buat Tok Adam, Tok Nyang kita lah, Nabi Adam, faham? Allah suruh malaikat datang ke bumi. Makna bumi dah ada, Muazzam ada dah tu. Tapi tak nama Muazzam lah. Tak ada orang masa tu, dinosaur. Faham? Masa tu jin dan binatang duduk di bumi. Allah kata mu ambil genggaman-genggaman tanah pada bumi dengan tanah yang berlainan. Itu hadis sahih. Faham? Ambil tanah. Ambil tanah, lalu dibuat menjadi manusia pertama Nabi Adam. Kerana itu Nabi kata, rupa manusia atas warna tanah di bumi. Faham lagi? Itu sejarah kita. Kita tak reti itu sejarah. Faham? Jadi bumi ada lagi. Bumi ada dulu sebelum manusia. Ada bumi dulu. Jadi 50,000 tahun sebelumnya tak ada apa-apa. Tak ada langit. Dulu tak ada langit. Tahu tak ada langit, Allah cerita dalam Quran. Dulu tak ada langit. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun nak mencipta langit, lalu Allah cipta menjadi 7 lapis langit. Jelas itu. Adalah langit, patut buat bumi, ada bumi. Baik, takdir kita ni. Hari ni kita boleh mari di masjid ni. Ni takdir kau ni. Tengah petang karang kita begini, malam karang kita begitu. Esok kita meniaga begini, lusa kita jatuh basikal, contoh. Faham? Semua tu ditulis 50,000 tahun sebelum dibuat langit dan bumi. Jadi segala kejadian baik dan buruk, kita berenang, kita berlari, kita berjalan, kita kerja, kita beranak, kita gitu gini-gini tu kejadian. Kita meniaga, kita tutup kedai, kita buka kedai, kita jual, kita tak jual. Itu semua kejadian. Kita sakit, kita sihat, kita pergi hospital, balik hospital. Semua kejadian. Kita nikah, kita cerai, kita tunang, putus tunang. Semua tu kejadian. Allah telah tulis yang berlaku 50,000 tahun sebelum dibuat langit dan bumi. Baik, soalan dia, boleh tak benda-benda ni berubah? Qada ni boleh berubah atau tidak? Faham? Jawabnya boleh dan tak boleh. Lagu mana tu? Kerana qada ini ada dua. Qada mubram, qada mu'allaq. Qada mubram, qada yang tidak lagi berubah. Qada mu'allaq, qada yang boleh berubah dengan dikaitkan dengan suatu amalan. Contoh, ada hadis mengatakan siapa menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur. Siapa yang bersedekah, Allah panjangkan umur. Jadi siapa yang hubung silaturahim, siapa yang suka bersedekah, maka Allah tambah umur. Padahal umur itu sudah ditulis. Betul tak? Boleh bertambah. Apa yang bertambah? Umur dia. Tulis 45 tahun je umur dia, tapi dia ini suka bersedekah atau menghubung silaturahim. Allah tambah jadi 65 baru meninggal. 20 tahun tambah.
Boleh tak Allah buat lagu tu? Boleh. Dan yang kata tadi sudah ditulis, yang itu ialah yang ditulis pada Lauh Mahfuz, boleh berubah. Yang tak boleh berubah ialah ketetapan Allah yang qadim lagi azali. Dalam ilmu dia tahu dah orang ini meninggalnya 65 tahun. Ditulis 45. Kerana yang menulis itu para malaikat dengan perintah Allah, tulis kejadian dalam Lauh Mahfuz. Nak sekadar pengetahuan malaikat, Allah tahu walau tulis 45 tapi matinya 65, kerana bila dia hidup dia suka bersedekah dan menghubungkan silaturahim. Faham lagi? Ada pun dalam ilmu Allah yang 65 ni dah tidak akan berubah. Faham atau tidak? Kalau tak faham, pura-pura faham. Kerana qada qadar tak boleh lebih-lebih. Madabak kita kecil, tak akan dapat faham. Betul tak? Bila nak tekan juga, nanti hang ilmu komputer panggil. Nah, pen drive 32 meg, nak masukkan Blu-ray, DVD dalam tu. Boleh masuk tak? 8 gig punya barang nak masuk dalam pen drive 32 meg. Boleh masuk tak? Tak boleh. Boleh masuk, cecong. Tapi loading kan? Loading setahun lebih. Faham tak? Lalas kerah komputer. Itulah akal kita. Kita nak mendalami benar-benar sampai faham macam mana perubahan qada dan qadar, lalah hang komputer. Itu komputer. Kalau kita tak panggil hang, orang panggil gila babi. Faham tak? Faham itu sudah. Jadi mudah tak bagi Allah nak menambah usia seseorang? Mudah. Apa lagi yang boleh? Dengan doa. Faham? Kita berdoa. Patut kita accident dah. Sebelum sampai segamak dekat Petronas tu. Nak naik motor, kurun nitah. Faham lagi? Kurun nitah. Kurun, ping, bong. Kebah. Macam helmet sutir tu tak jalan. Kebah mendongginya apa. Kepala duduk celos poket. Faham? Tapi dia sebelum berjalan, dia berdoa. Allahumma sallimni fi safari hadha. Ya Allah, selamatkanlah perjalananku ini. Faham? Kura tu jadi lambat jalan. Dan kita ditah dulu, baru dia nitah. JKK mari, baru kena kura. Dah, umpamanya. Faham lagi?